Hari ni aku nak bercerita pasal integriti. Okay, integriti satu-satunya perkataan dalam bahasa Melayu yang lagi banyak dalam banner daripada dalam manusia itu sendiri. Dan setiap kali ada kursus integriti, mesti ada jamuan makan. Kan, habis makan, integriti pun habis sampai situ je. Baru-baru ni ada terdengar perkataan ni keluar daripada mulut seorang pejabat tinggi awam. Baguslah. Masih ingat lagi rupanya dengan perkataan tu. Ingatlah, lupa dah. Kau perasan tak? Integriti ni macam wifi yang overdue bill. Yang orang tak bayar wifi. Kita boleh connect dekat wifi tu, tapi internet tak ada. Ada yang cakap, kami committed dengan integriti. Tapi wallet dalam poket dia berat. Jalan pun sangat sebelah. Sebab dia bukan committed dengan integriti pun, tapi dia committed dengan Cak Agong. Yang paling kelakar, orang yang paling kuat jerit pasal integriti ni, dialah yang paling banyak simpan guni duit bawah meja. Yang paling banyak simpan kes-kes yang tunggu masa dikeluarkan demi kepentingan dia. Yang gigih mencari salah musuh instead of membetulkan kesalahan sendiri. Kau ingat orang nak sokong kau balik ke kalau kau dapat bongkar kesalahan musuh kau? Menjadi hero membongkar kesalahan orang lain takkan boleh memadamkan kesalahan sendiri. Malah menunjukkan satu lagi keburukan kau. Dekat setengah negara, integriti ni bukan amalan, tapi ianya aksesori. Macam orang beli casing telefon mahal-mahal, lawa-lawa kan. Tapi skrin telefon dia pecah, retak. Body dah calar bala. Cantik luar, dalam hancur. Sama macam dekat pejabat kerajaan, pejabat swasta, badan-badan penguatkuasa, terutama dekat bilik meeting, dinding penuh dengan poster integriti kan. Tapi orang dalam bilik itu, poster hanya jadi collar baju untuk tutup kurap dekat leher dia. Kita baru-baru ni dengar kes orang atas hilang fail, hilang bukti, hilang rakaman CCTV. Apa yang tak hilang? Jawatan dia tak hilang. Lepas tu keluar statement, kami akan siasat secara telus. Boleh, kami percaya selagi kau tak siasat diri kau sendiri. Lepas tu ada satu kes lagi, ini pelik. Ada pihak kata mereka tidak boleh dakwa sebab ada kesilapan teknikal. Salah hantar dokumen lah, printer ink habis lah, laptop rosak lah, pendrive masuk air lah, birokrasi lah, bla bla bla. Kadang aku rasa kita ni macam tengah main nyorok-nyorok, hide and seek dengan mereka duduk kat atas ni. Mereka nyorok, kita cari. Lepas kita lah jadi. Kita je yang kena cari. Mereka kerja nak nyorok je kan. Tapi bila kita jumpa mereka cakap apa? Belum sedia, baru nak nyorok kan. Kita pun ikut, tutup mata, kira balik 5, 10, 15, 20 sampai 100. Kena cari balik. Ada pula kes tempat hiburan kena serbu. Orang berkemban ramai-ramai, semua lelaki. Asyik ada tumpuk merah lagi kat tuala salah seorang tu. Mungkin terduduk atas pisau cukur kot agaknya kan. Tapi itu tak boleh dakwa. Sebagai rakyat negara Islam, pastinya ramai yang kecewa. Betul tak? Undang-undang sivil perlukan bangsa. Undang-undang syariah kena cabar pula. Kan? Rasa dah lama dah dengar benda ni, dah tahun-tahun lepas sampai presiden berulang 2-3 kali kan. Lepas tu buat apa? Menganga. Tunda lah. Perkasakanlah lagi undang-undang syariah. Malah dicabar pula. Ke korang rasa tak penting benda ni? Kalau kau kata ekonomi lagi penting, kau dah salah. Bayangkan kalau benda macam tu tak boleh dakwa. Esok lusa 2,000 orang buat parti sekaligus, parti macam tu. Kan? Polis pun pening nak isi borang. Pendakwaan pun lambat. Lepas tu orang tanya kenapa tak reman? Dia jawab, tak boleh. Jadi maksud dia lepas macam tu je. Lepas tu dia jawab, ya. Kan? Lepas tu apa? Nganga. Biar je. Biar macam tu je. Lepas tu dia jawab, sabar. Kita sedang merangka. Nak kiamat berapa kali baru siap rangka? Kasar kan? Kalau tak kasar, lagilah buat dono je. Macam dekat Jepun, bila pemimpin buat salah, dia buat sidang media, umumkan yang dia nak resign. Dekat negara lain pula, bila pemimpin buat salah, dia buat sidang media sambil buat pertunjukan silap mata. Bila wartawan nampak silin yang dia kata hilang dalam pertunjukan silap mata tu dekat lengan baju dia kat bawah ni kan, wartawan pula kena marah. Kadang dia ditanya, adakah tuan akan letak jawatan? Dia jawab apa? Tiada keperluan untuk letak jawatan. Betul lah tu, betul. Majoriti ahli parlimen pun buat bodoh. Tak ada yang merasa bertanggungjawab. Buat apa ikut cakap ahli parlimen yang minoriti kan? Betul tak? Jadi integriti ni apa sebenarnya? Di setengah negara, integriti ni macam power bank yang tak pernah charge. Kau angkut sana sini kulu kilir, tapi bila kau nak pakai, dia tak hidup. Tapi jangan risau, lain kali kalau ada kursus integriti, bawa Tupperware, bawa bekas untuk tapau makanan. Okey, otak tak apa, tak payah bawa pun tak apa. Yang penting hadir, dapat sijil, dah settle. Kebanyakan negara di dunia ni, integriti menjadi lawangan yang paling kuat
dalam slogan sahaja. Walaupun anda rasa saya bukan penyokong anda, tak salah jadikan video ni sebagai cerminan untuk lihat kembali siapa anda dan apa tanggungjawab anda sebenarnya. Ciao. Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma. Modem router percuma. Pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.